Sehingga dalam kitab menulis, apabila hanle urung sedot getah, apabila hanle ji pegah get ke getah, nyan baik sagai-sagai kira-kira ji dah periksa tak salah urang. Tetapi pakricit periksa ile patah yang keakibat yang kan depu oleh Tuhan. Dan depu oleh Allah Taala derawa kesenang dari sampai. Dari tahun pertama sampai umur 60. Anyan baik itu umur 60 saka kasihan. Nyan terus kasihan pakri baik rela. Nauhat Nabi kaya di long Tuhan. Baik dah fikir sawa cuak, baik sulpi sawa tekar lah teralung, baik dah fikir sawa picam long aku. Nyan ke hati ngadah buat nanya aku. Nyo dum no sungguh hanan semua sara sawa tekang jak pegah teralung aku. Menyolakan nyawa tak semike hansip bala yang kena, bala raya akan terus kata. Bala yang kena wadah hana mentemu kasih ke bala. Moyo tak pedurut so pekan pernah balanya karu ngau jeung na menuar tuh dotik pakai ngau lain. Jadi gak iPhone ku maka bolehlah kita moyo hantar pemada dengan ilmu Allah buat terang kata tuh kata tak maju daripada sahabat asal usuji maka musibahnya akan kena dikata asyaddu lebih raya daripada musibah pun tu. Tame hukum yang kemenangan tu. Mada ne 20 puat saw yang kan dah Tuhan yang dia menang aku puing kabut han. Beda dengan pakai nyo pakai ubud pakai tuha pakai orang kapu je dah megah. Yang dia pulih Tuhan 20 puat nyo rumah negara. Apa ini ke? Cuma tak pernah mentang teruk. Ya, tak pernah mentang teruk. Kan tak pernah mentang teruk. Ida nyo gitu temang bau usaha. Tak pernah terus mentangnya. Ada den ku payah temang dalam usaha. Ada li temang dalam usaha. Di ujung usaha mesti hati kan. Karena beri itu hak Allah, usaha itu niu oleh Allah bak manusia. Dia yang berkeri, hana berdosa nak. Pergi hana rezeki long ke long khut. Pergi na rezeki long. Cara berkeri menyo Allah kan iradah sira urang. Yang pertama drawa akan jadi kan kurungnya mendang niradah. Niradah la urang lain kenan kabisora. Niradah la jara urang lain keji kajuk sora. Jangan menyo nenek juk menang. Nenek juk gat pakri dengan bersih kajuk. Nenek juk bro pakri kekah kabis suara tapi bawa jong kapung bacu yang mana. Mungkin dah bro macam tu. Ya ada punya orang tu. Ini kan dalam artian yang bawa hasil itu dengan manusia. Persoalan hayah nagat tinggal akan terbongkar. Jinau asai ka berhasil selesai. Itulah iradah Allah. Mak ni radah bak bro le Tuhan. But Allah nak lambe. Oh ana bro aku mu tiga anda bro. Tetapi anda dia jatuh dapat bro aku. Ni radah le Tuhan kata anda lihat na buatnya tak main ke bro. Jaga berarti ke radah bro aku. Bro adalah karena jadinya nagat mukhalafah dengan syariat bak urang yang kaya jatuh. Sama dengan urang yang nabi kaya le Tuhan kan kat Tuhan minta harta aku. Minta harta urang aku. Padahal Allah tukang beri bak urang di pemberian. Ada tahu kena jaga ni ke? Ada orang beri, ada orang terima. Tak tahu ke? Dekat kaya betul pada kerana doyo guncam, meh kerana lepet peluh manyam, kebua kerana lepet peluh atau benang kameng kerana lepet peluh atau kerana nangko. Dan yang tahu terkait ke Tuhan. Kena terkait dia nyawa nangko. Maka dia kena nyawa. Karena inilah hukum yang kita berpegang. Bila Allah menebi satu-satu kemuliaan, kelebihan kepada kata aradahu khalaqa. Kepegang dia aku. Kepegang. Bagi kenang. Ahli ni pegang dia Allah Ta'ala bagi. Dia bak orang kepegang. Ahli ni pegang kadih bak orang pun kun. Wa nasabah ilaika. Nyawa dan rawak. Ada yang dipegang dia Allah Ta'ala kaya bak sirah orang ke kun. Nyawa peng yang kena bak rawak ke. Nyawa dan rawak ke. Tapi longbi adakah le kun. Menyawa dan rawak ke bakri. Kenang tekut rawak pada bagian aku. Menyawa gadah rawak ke tukang jaga aku. Itulah aku. Inilah makna Allah yang menjadikan tetapi tidak terikat barang yang akan terjadi itu ada Allah. Menyoba barang dan pegang di Tuhan, Tuhan, nyawa faham wah dan dirujud menyatu Allah dengan alam. Salah.